Saya ingin bertanya kepada anda semua, hanya satu negara sahaja yang luar biasa. Seluruh dunia terkejut dengan tingkah laku pelancong dari Jepun dan China di bufet di ibu negara Malaysia, Kuala Lumpur, tempat yang popular di kalangan pelancong. Nurul, seorang pelayan restoran di sana, berkata, dia tidak akan pernah melupakan beberapa pemandangan. Nurul mengakui dengan sedikit malu, sejujurnya, pada mulanya saya agak kurang selesa dengan orang Jepun. Dia menjelaskan bahawa ketika dia mula bekerja di hotel mewah itu, dia sering berhadapan dengan ramai tetamu yang tidak fasih berbahasa Inggeris dan ini memberinya tekanan yang besar. Katanya, orang Jepun terutamanya cenderung begitu, kurang fasih berbahasa Inggeris. Pada mulanya, Nurul sangat terkejut kerana dia beranggapan bahawa tetamu asing yang menginap di hotel mewah sudah tentu seharusnya boleh berbahasa Inggeris. Namun, ramai orang Jepun sukar memahami frasa Inggeris yang mudah dan kelihatan kekok apabila diberi arahan ringkas. Walaupun pendidikan bahasa Inggeris meluas di Jepun, ramai yang kelihatan malu-malu dalam komunikasi pantas harian. Dikatakan bahawa hanya sebilangan kecil penduduk Jepun yang boleh berbahasa Inggeris dengan lancar. Nurul pernah tertanya-tanya mengapa hal ini berlaku, tetapi dia cepat menyedari ciri-ciri mereka. Pendek kata, mereka pemalu dan pendiam, tidak pernah bercakap dengan suara yang lantang. Apabila dia bertanya soalan, mereka hanya tersenyum kebingungan, kemudian memiringkan kepala. Dia berkata pada mulanya, dia malah merasa jengkel dengan sikap mereka yang senyap itu. Adakah masyarakat Jepun sangat konservatif? Saya rasa mereka seperti negara yang terlalu pendiam. Nurul, yang tidak pernah ke Jepun dan tidak mempunyai rakan dari sana, tanpa sedar telah menyimpan prasangka. Namun, sesuatu berlaku di bufet makan malam di restoran itu yang mengubah tanggapan Nurul terhadap Jepun secara keseluruhan. Pada waktu senja, meja hidangan Thai dan Melayu yang disusun rapi, riuh seperti biasa. Sejumlah besar tetamu bergegas untuk menjamu selera, rendang ayam yang harum, laksa yang pedas, nasi lemak yang kaya rasa, dan satai yang terkenal. Hidangan-hidangan ini sungguh menyelerakan hanya dengan melihatnya. Semua orang kelihatan tidak sabar, tidak mahu menunggu walaupun untuk beratur. Pada ketika ini, muncul kumpulan yang Nurul panggil ketenangan sebelum ribut. Oh, ia adalah rombongan pelancong besar dari China. Mereka datang lagi hari ini. Dia bersiap sedia di dalam hati. Seiring dengan kedatangan mereka, suasana restoran berubah sepenuhnya. Kawasan bufet serta-merta menjadi medan pertempuran. Sejak dari pintu masuk, kehadiran mereka begitu menonjol. Setiap orang kelihatan seperti mahu berkuasa sendiri, bercakap lantang dan melangkah masuk dengan penuh semangat. Apabila Nurul meminta mereka menunggu sebentar, kerana tempat duduk sudah penuh, satu suara jeritan marah melayang. Kami bayar untuk tinggal di sini. Kekuatan suara mereka sudah mencapai tahap yang tidak memerlukan mikrofon. Perbualan tetamu di meja lain terhenti sepenuhnya kerana itu. Setelah tempat duduk dipastikan, pertunjukan sebenar pun bermula. Mereka menyerbu meja bufet dengan kelajuan penuh. Di hadapan periuk kari hijau yang pedas, mereka bertolak-tolakan seperti berebut udang, mengangkat pinggan tinggi-tinggi, seolah-olah merebut bola pantulan dalam permainan bola keranjang. Mereka mencedok dengan bersahaja, dalam kuantiti yang jelas bukan hanya untuk satu hidangan, dan ini baru permulaan. Ada yang menimbun hidangan di atas pinggan, sehingga menjadi menara tinggi yang mencapai tahap seni. Kecintaan mereka terhadap makanan sangat mendalam, sehingga orang risau menara itu akan runtuh bila-bila masa. Orang di sekeliling menahan nafas kerana bimbang. Sudah tentu, perkataan bertimbang rasa tidak wujud dalam kamus mereka. Gaya asas mereka adalah memintas barisan, melalui ruang kosong di celah-celah orang yang beratur, bukan beratur dengan sopan. Teori mereka nampaknya berhadapan dengan makanan enak, berbudi bahasa hanya membuang masa. Kemudian, pemandangan yang lebih mengejutkan menyusul. Jeritan marah adalah muzik latar. Mencedok dengan tangan adalah gaya naluri mereka.
Mereka dengan tenang meninggalkan sisa makanan yang tidak habis dimakan. Kemudian tersenyum dan menuju ke sasaran seterusnya. Meja dipenuhi dengan hidangan yang tidak tersentuh. Nurul dan pelayan lain hanya mampu berkata, "Ini semua kena buanglah ya." Jika cuba menegur mereka, mereka akan marah dan membalas, "Bukankah ini bufet? Apa salahnya kalau saya ambil banyak mana pun yang saya mahu?" Salah satu etika makan di China mungkin adalah meninggalkan makanan adalah bukti kemewahan, tetapi bagi pelayan, ini adalah sumber tekanan yang besar. Ini hanya bufet biasa, bukan permainan hidup mati. Walaupun begitu, Nurul tetap bertugas setiap hari dengan senyuman di wajah. Namun, pada suatu malam, Nurul akhirnya merasakan batas kesabarannya. Seperti biasa, restoran penuh sesak, semua kaki tangan sibuk bergegas. Pada malam itu, rombongan pelancong Cina yang sama itu datang lagi. Udara seolah-olah bergetar selepas suara mereka melintas. Hidangan utama bufet malam itu adalah nasi lemak berlauk yang dibanggakan hotel dan ayam masak merah yang lembut. Kedua-duanya adalah hidangan kebanggaan yang chef kepala berjanji, "Hari ini saya akan menunjukkan kehebatan saya." Tetapi hidangan ini cepat bertukar menjadi seni sisa makanan yang bertimbun di atas meja mereka. Keazaman mereka terhadap nasi lemak berlauk seolah-olah ada jongkong emas tersembunyi di dalamnya. Nurul teringat tetamu lain yang masih beratur, terkejut dan ternganga melihat pemandangan itu. Apa yang lebih menyusahkan Nurul adalah suasana selepas mereka beredar. Meja yang ditinggalkan oleh tetamu Cina, seperti pameran sisa-sisa bufet. Nasi bertaburan di atas kerusi, serpihan mehun melekat kuat di lantai. Bekas mangga berselerak, seolah-olah membantah dalam diam. "Kenapa setiap kali mesti begini?" Nurul mengeluh panjang. Dia terpandang sampul kecil yang berisi wang tip di atas meja secara tidak sengaja. Namun, pada saat itu, perasaan Nurul menjadi bercampur bau. Ia seperti berkata, "Ambil wang ini dan anggap semua sudah selesai." Ya, mereka seolah-olah ingin menyelesaikan semua tingkah laku tidak beradab dan kekacauan dengan wang tip. Ini seperti watak jahat dalam drama yang berkata, "Ini untuk kamu," kemudian pergi, membiarkan usaha keras di tempat kejadian ditukar dengan wang kertas itu. Hati Nurul terasa pedih. Walaupun begitu, Nurul tetap tersenyum sambil mengucapkan terima kasih dan terus membersihkan meja kerana ini adalah perkhidmatan profesional. Tetapi pada malam itu, ada perbezaan. Seorang tetamu lelaki mengamuk apabila melihat papan tanda yang menyatakan bahawa minuman beralkohol perlu dibayar. Dia meletakkan gelas bir di atas meja dengan bunyi bam sambil menjerit, "Kenapa bir perlu dibayar? Kalau tercekik sebab tak ada minuman, siapa nak tanggung?" Tangan Nurul terhenti. Dia membulatkan mata dan tidak dapat bergerak. Tercekik? Siapa nak tanggung? Ini tidak boleh lagi dianggap sebagai aduan, tetapi lebih kepada prolog untuk sebuah novel fiksyen. Untuk memuaskan hati lelaki itu, Nurul terpaksa memberi penjelasan selama 1 jam. Setiap kali dia menjelaskan, jiwanya terasa semakin lemah. Sesuatu dalam hati Nurul terputus. "Saya tak tahan lagi," dikatakan malam itu. Adalah kali pertama dia menangis di bilik rehat. Tidak kira, sekuat mana pun dia berusaha, pihak lain tidak merasakan keprihatinan dan layanan baiknya. Mungkin saya hanya dianggap sebagai seorang pelayan yang bertugas membersihkan sisa makanan sahaja. Kesedihan seperti itu memenuhi hatinya. Keesokan harinya, Nurul tiba di tempat kerja lebih awal daripada biasa. Kurang dari 24 jam sejak teori karut bir mesti percuma untuk elak tercekik itu. Dia berdoa dalam hati agar hari ini akan menjadi hari yang tenang. Pada saat itu, sekumpulan 8 orang Asia muncul di pintu masuk restoran. Sepasang suami isteri yang lebih tua, 2 pasangan muda yang kelihatan seperti keluarga mereka dan beberapa kanak-kanak. Wajah mereka menunjukkan ekspresi tenang menikmati percutian. Lelaki yang lebih tua bertanya dengan sopan dalam bahasa Inggeris, "Bolehkah kami masuk?"
Nurul terkejut dengan kata-kata itu. Mereka tidak menunjukkan sikap kami masuk, memang sudah sepatutnya, tetapi menunjukkan sikap rendah diri dan beradab kerana jumlah mereka yang ramai. Bolehkah kami masuk? Sudah tentu boleh. Walaupun meja sudah siap sedia, pertanyaan sopan mereka membuat Nurul berasa sedikit malu. Mereka orang Jepun, fikir Nurul. Tetamu Jepun yang terlalu senyap itu lagi. Namun, lebih baik daripada kumpulan yang bising, bukan? Apabila dia membawa mereka ke tempat duduk, kanak-kanak dipegang tangan oleh ibu bapa mereka, tidak melompat-lompat dan tidak bercakap lantang. Nurul melihat ke kawasan bufet, seperti yang dijangka, sudah mula ada orang ramai berkumpul di hadapan hidangan popular. Rendang ayam, nasi lemak dan satai yang harum, dan tom yum yang masam pedas yang menyelerakan. Menurut pengalaman Nurul, jika rombongan pelancong Cina ada di situ, pasti akan berlaku perebutan makanan di sini. Tetapi, kumpulan Jepun ini berbeza. Berhadapan dengan deretan hidangan popular, tiada seorang pun daripada mereka mengisi pinggan mereka sehingga penuh. Mereka hanya mengambil sebahagian kecil daripada setiap hidangan, kemudian menikmati dengan perlahan-lahan. Apa yang membuat Nurul paling keliru adalah kawasan kari hijau. Jika kumpulan Cina ada, mereka akan mencedok dengan semangat seolah-olah mahu mengosongkan periuk itu. Tetapi orang Jepun tidak. Mereka tidak memintas barisan atau merempuh orang ramai. Jika ada orang di hadapan, mereka akan menunggu dengan senyap. Dari pemerhatian, budaya beratur sudah sebati dalam diri mereka. Apabila tiba giliran mereka, mereka hanya mengambil sedikit hidangan dan meletakkannya perlahan-lahan di sudut pinggan. Sikap ini membuatkan Nurul merasakan seolah-olah mereka bukan menikmati bufet, tetapi berhati-hati untuk merasa setiap hidangan terlebih dahulu. Perkara yang paling mengejutkan berlaku apabila seorang budak lelaki berusia kira-kira 10 tahun sedang mencedok makanan. Apabila tangannya yang kecil secara tidak sengaja menjatuhkan penyepit makanan dengan bunyi klang, kanak-kanak itu segera menundukkan kepala sedikit kepada Nurul dan berkata, "Maafkan saya." Ibu bapanya juga segera berlari ke arahnya dan memohon maaf dengan penuh rasa bersalah. Sungguh tidak beradab. Interaksi yang terlalu sopan ini membuat Nurul tersilap, anggap seketika seolah-olah ini bukan kawasan bufet hotel, tetapi majlis makan malam rasmi yang mewah. Mereka mengambil makanan, makan, berbual sambil tersenyum, tetapi sama sekali tidak mengganggu tetamu di meja lain. Nurul agak terkejut dengan kewujudan tetamu yang senyap dan selesa seperti udara ini. Mengapa? Mengapa begitu berbeza? Nurul terus memikirkan tingkah laku makan yang berhati-hati dan pendiam dari kumpulan Jepun ini. Dia tidak dapat menahan diri daripada berbisik di dalam hati, adakah masakan Thai tidak sesuai dengan selera orang Jepun? Kerana mereka terlalu berhati-hati, terlalu sopan. Nurul fikir mereka tidak suka rasa hidangan di situ. Oleh itu, Nurul menguatkan semangat dan memutuskan untuk bertanya secara langsung. Adakah hidangan ini kena dengan selera anda? Dia bertanya dengan lembut dan sedikit bimbang. Mereka segera tersenyum gembira, wajah mereka berseri-seri. Ya, sangat sedap. Kami sangat suka makanan Thai. Mendengar jawapan ini, Nurul ternganga seketika. Sedap? Kalau sedap, kenapa tak ambil lebih? Nurul menarik nafas lega kerana jawapan mereka lebih mesra daripada yang disangka. Kemudian dia mengeluarkan telefonnya dan menunjukkan mesej yang diterjemahkan. Mengapa anda mengambil hanya sedikit? Ini bufet, tidak mengapa jika anda makan lebih banyak. Salah seorang tetamu lelaki segera mengeluarkan telefonnya sendiri dan menunjukkan skrin terjemahan kepada Nurul. Di situ tertera, hidangan yang begitu lazat, tetamu lain pasti mahu merasainya juga. Kami tidak boleh memonopolinya, makanan yang enak harus dikongsi bersama. Pada saat itu, masa seolah-olah terhenti. Kata-kata itu membuat Nurul tersentak. Apa ini? Ada pemikiran seperti ini wujud? Bagi Nurul,
yang sentiasa terperangkap dalam budaya, buffet adalah siapa cepat dia dapat, ambil banyak itu menguntungkan dan tidak makan adalah kerugian. Pemikiran seperti ini datang dari dimensi lain. Kerana sedap, jadi ingin berkongsi. Ayat ini menyedarkannya. Nurul menyedari dengan mendalam bahawa setiap tindakan kumpulan Jepun ini telah melangkaui batas kesopanan semata-mata. Tingkah laku mereka berpunca daripada sikap bertimbang rasa dan keprihatinan terhadap orang lain. Dan keprihatinan ini malah meluas kepada kaki tangan perkhidmatan. Apabila dia cuba menjelaskan hidangan, mereka akan tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Walaupun dia hanya menambah air di meja, mereka akan mengucapkan terima kasih berulang kali. Apabila dia bersedia untuk mengemas pinggan, ada di antara mereka yang menghulurkan pinggan kepadanya secara sukarela. Sikap mereka membuat hati Nurul hangat. Dia benar-benar merasakan bahawa orang-orang ini bukan sekadar datang untuk makan. Mereka menghargai ruang ini dan mereka ingin memastikan semua orang, termasuk mereka yang membersihkan, dapat melalui masa yang menyenangkan. Ada satu lagi perkara yang tidak dapat dilupakan. Seorang kanak-kanak perempuan berkata perlahan, "Mak, berkongsi makanan dengan semua orang lebih sedap, kan?" Pada saat Nurul mendengar kata-kata itu, dia terfikir, anak ini apabila besar nanti, pasti akan menjadi orang yang menghargai orang lain. Malam yang tenang dan indah bersama orang Jepun itu pun berlalu. Tetapi ini bukanlah pengakhiran. Sebaliknya, ia adalah permulaan hasrat Nurul untuk memahami Jepun dengan lebih mendalam. Nurul pernah mendengar pepatah pelanggan adalah raja. Tetapi dalam pengalamannya, dia hampir tidak pernah merasakannya. Sebaliknya, dia setiap hari berurusan dengan orang yang bukan raja, tetapi melaung seperti dewa-dewi dan berkelakuan seperti maharaja. Tetapi orang Jepun berbeza. Mereka tidak menggunakan status pelanggan sebagai perisai, malah mereka sentiasa sedar bahawa mereka adalah pihak yang menerima perkhidmatan. Terima kasih. Itulah perkataan yang mereka ucapkan berkali-kali sepanjang malam. Walaupun penjelasannya tidak begitu jelas, mereka akan tersenyum, mengangguk dan berkata, "Tidak mengapa," kemudian mengucapkan terima kasih lagi. Ini sungguh ajaib. Kata-kata ringkas itu telah menyelamatkan Nurul dan rakan sekerjanya berapa kali. Ia bukan sekadar ucapan yang diucapkan kerana menerima perkhidmatan, tetapi penuh dengan perasaan hormat terhadap orang di sekeliling. Itu adalah kata-kata yang semula jadi dan mesra. Yang lebih mengejutkan ialah tingkah laku mereka. Apabila kanak-kanak menjatuhkan garpu, ibu bapa akan cepat mengambilnya dan memohon maaf, "Maafkan kami." Mereka akan mengumpulkan pinggan yang telah digunakan di tengah meja untuk memudahkan pembersihan. Jika tuala wanita atau sudu terjatuh, mereka tidak akan membiarkannya, tetapi akan mengambilnya dan memberikannya kepada anda sambil berkata, "Tolong tukarkan yang baru untuk saya." Apabila seseorang ingin menarik kerusi dari meja sebelah, mereka akan menarik kerusi mereka ke dalam sedikit secara sukarela untuk memberi laluan. Di ruang itu, terdapat suasana di mana semua orang menggunakan ruang awam restoran ini dengan adab yang sama. Nurul tidak dapat menahan diri daripada berfikir, orang-orang ini bukan pelanggan tetapi peserta bersama. Di pentas restoran ini, kadang-kadang pelayan adalah watak utama, kadang-kadang hidangan adalah watak utama, tetapi pada setiap detik, orang Jepun sentiasa hadir dengan tenang. Ini adalah budaya hormat yang tidak tertulis dalam mana-mana manual. Dan ini bukan sahaja terhad di restoran. Ini adalah perasaan yang sama yang diucapkan oleh semua kaki tangan hotel. Tetamu Jepun memang lain. Mereka adalah orang yang boleh bertindak dengan memikirkan orang lain. Kami pula yang mendapat kekuatan daripada mereka. Bukan sahaja Nurul, tetapi tukang masak, kaki tangan kaunter hadapan dan pembantu rumah, semua orang tersentuh dengan tingkah laku mereka. Selepas selesai kerja di restoran, Nurul sering berbual dengan Fatimah,
pembantu rumah, di bilik rehat. Pada hari itu, perbualan beralih dari kumpulan Jepun yang baru sahaja mendaftar keluar ke bilik tetamu secara semula jadi. "Hei Nurul, kamu nampak tak bilik tetamu Jepun tadi?" Fatimah bertanya, sebaik sahaja dia bercakap. Nurul menjawab, "Belum lagi." Fatimah tersenyum dan berkata, "Bersih sungguh, sampai mengejutkan. Bilik yang didiami oleh orang Jepun begitu kemas, sehingga terasa seolah-olah tidak perlu mengemas katil pun. Tuala mandi yang digunakan dikumpulkan di satu tempat, sampah diasingkan dalam beg dan diletakkan di sudut." Fatimah berkata dengan sedikit terharu, bilik itu seperti mahu menyembunyikan bahawa ada orang pernah menginap di situ. Apa yang paling mengejutkannya ialah cadar dan bantal disusun rapi. "Sarung cadar dan sarung bantal dikumpulkan bersama," katanya. "Saya tak pernah terfikir ada orang yang sudi tolong kemaskan cadar. Mereka mesti berharap kerja pembersihan kami akan menjadi lebih mudah." Nurul juga mengangguk setuju. Sebaliknya, bilik yang digunakan oleh pelancong Cina adalah seperti dunia yang berbeza. Bantal jatuh di atas lantai, tuala basah digulung dan diletakkan di merata-rata tempat. Walaupun ada tong sampah, kertas, botol plastik dan sisa makanan ringan berselerak di lantai. Terdapat sisa daun merah misteri bertaburan di atas meja solek. Anda perlu melihat dengan teliti untuk meneka sama ada ia adalah daun teh atau rempah baru. Ternyata ia mungkin sisa teh Cina yang mereka bawa sendiri. Sinki dipenuhi dengan putik kapas dan tisu muka yang telah digunakan. Kertas tandas dikoyak berselerak. Fatimah bergurau sambil ketawa. "Sebelum membersihkan, kami perlu melakukan peninjauan tempat kejadian dulu." Dia berkata, "Sudah tentu ada tetamu Cina yang bersopan santun juga, tetapi apabila mereka menginap secara berkumpulan, kebarangkalian bilik menjadi berselerak pasti meningkat. Dan biasanya ada sampul surat berisi wang tip yang agak banyak ditinggalkan, tetapi Fatimah sering merasa kekosongan di dalam hati." Dia berkata, "Walaupun wang itu kami hargai, tapi sejujurnya kami paling gembira melihat bilik yang bersih dan kemas untuk pengguna seterusnya. Dalam kes ini, orang Jepun tidak meninggalkan wang kecil, tetapi mereka meninggalkan kesan hati." Nota tulisan tangan ringkas berbunyi, "Thank you." Tuala yang dilipat kemas dan suasana bersih yang dapat dirasakan sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam bilik. Mereka tidak meninggalkan wang kecil, tetapi niat baik mereka kekal di situ. Nurul bersetuju dengan kata-kata Fatimah. Walaupun kerja pembersihan jarang mendapat perhatian, tetapi disebabkan itulah, ia adalah tempat yang paling jelas dapat melihat sifat sebenar seseorang. Kaki tangan hotel sependapat, orang Jepun akan bertimbang rasa terhadap orang lain di tempat yang tidak kelihatan. Mereka bukan jenis yang hanya mementingkan kesenangan diri sendiri, tetapi boleh membayangkan perasaan orang yang datang kemudian. Ini sama seperti apa yang Nurul rasakan di restoran. Walaupun negara dan bahasa berbeza, hanya dengan melihat bilik, seseorang dapat segera memahami bahawa orang-orang ini hidup untuk orang lain. Melalui bilik, seseorang dapat memahami peribadi seseorang. Apabila perasaan ini melekat dalam hati Nurul, dia mula berhadapan dengan prasangka yang pernah dipegangnya. "Sejujurnya, pada mulanya saya tidak suka orang Jepun, tetapi kini ia benar-benar berbeza. Malam di restoran itu dan bilik hotel yang bersih dan kemas yang dia bersihkan telah mengajarnya bahawa hati dapat berhubung walaupun tanpa bahasa." Dia tidak pernah terfikir bahawa walaupun mereka tidak berbahasa Inggeris, mereka dapat menyampaikan begitu banyak perkara. Setiap orang Jepun menganggap sikap bertimbang rasa terhadap perasaan orang lain sebagai perkara biasa. Nurul merasakan bahawa ini bukan sekadar peraturan, tetapi adalah budaya yang dipupuk secara semula jadi sejak kecil. Malah kanak-kanak pun boleh mengucapkan kata-kata yang bertimbang rasa terhadap orang lain. Ini menunjukkan pendidikan keluarga mereka sangat baik, bukan? Saya rasa dalam masyarakat itu, konsep memikirkan orang lain adalah sangat meluas.
Nurul sentiasa percaya bahawa rakyat Malaysia sendiri mempunyai sifat lembut dan beradab, tetapi tingkah laku orang Jepun menyembunyikan lapisan keprihatinan yang lebih mendalam. Contohnya, apabila tetamu Cina memarahi pelayan, sepasang suami isteri Jepun pernah menyatakan keprihatinan mereka secara senyap kepada Nurul. Anda baik-baik saja? Tolong jangan terlalu memaksa diri. Ini adalah keprihatinan sejati yang tidak tertulis dalam mana-mana manual etika sosial. Nurul merenung. Adakah saya benar-benar memahami orang-orang ini? Saya mempunyai banyak salah faham, tetapi yang membetulkan saya dengan lembut dan beradab juga adalah orang Jepun. Bagi Nurul, mereka tidak marah, tidak menuduh, hanya bertindak dengan tenang. Dengan menunjukkan kesopanan diri, sudah cukup untuk mengubah hati seseorang. Ini adalah keajaiban yang berlaku di hadapannya. Jika anak saya ingin belajar di luar negara, saya akan mengesyorkan Jepun tanpa ragu-ragu. Nurul kini yakin bahawa di sana, dia boleh dikelilingi oleh orang-orang yang berhati mulia dan belajar bertimbang rasa terhadap orang lain. Lebih daripada tempat lain, saya kini menghormati Jepun dari lubuk hati saya. Semasa dia berkata demikian, mata Nurul bersinar dengan rasa bangga. Apa pendapat anda? Dalam persekitaran bufet di mana anda boleh menikmati dan mengambil makanan sesuka hati, mungkin itulah tempat yang paling jelas menunjukkan sifat sebenar seseorang. Kali ini, Nurul tersentuh dengan tindakan orang Jepun, tetapi sebenarnya, rakyat Malaysia juga mempunyai nilai murni untuk tidak membazir makanan. Rakyat Malaysia juga mempunyai budaya menghargai makanan dan berterima kasih atas masakan yang disediakan. Malah ada pepatah yang mengatakan bahawa setiap butir nasi ada Tuhannya. Justeru, melalui tingkah laku orang Jepun yang berkongsi makanan dan membersihkan pinggan mereka sehingga licin, Nurul merasakan keindahan budaya yang bertindih dengan budayanya sendiri. Saya yakin bahawa walaupun negara berbeza, agama berbeza, niat baik untuk menghargai makanan demi orang lain pasti boleh menjadi jambatan menuju dunia yang lembut dan bersih. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. Jika anda suka, sila langgan saluran ini dan berikan suka like. Kami menantikan komen anda. Sampai jumpa lagi di video seterusnya.